istilah mula ni, disiplinkan anak itu. Adabkan anak kamu, kata Nabi, didisiplinkan. Sebab itu ilmu mendisiplinkan semua yang penting sekali. Sebelum kita nak ajar adab kepada anak, nombor satu, mari kita beradab dahulu. Sebagaimana petunjuk Nabi sendiri, Nabi mengajar tentang akhlak. Nabi dahulu adalah contoh akhlak terbaik. Sebab itu orang boleh terima ajaran Nabi, sebab Nabi ni dia ada moral force. Petunjuk akhlak itu orang jadi tertarik dengan Islam. Apa gunanya bila akhlak elok orang akan ikut? Sebab akhlak ni benda cantik. Benda cantik pasti orang suka. Apa contoh benda cantik? Bunga. Bunga ni benda cantik. Sebab tu orang suka tengok bunga. Puan-puan malam ni pakai baju kurung, saya tengok semua baju kurung gambar bunga. Tak ada gambar periuk. Laptop, Facebook punya logo tak ada, semua gambar bunga. Pentas forum penuh bunga. Bunga, tak ada periuk, belanga apa tak ada. Apa sebab? Benda cantik. Periuk cantik tak secantik bunga. Justru itu bila akhlak itu hebat, orang akan jadi hormat pada kita. Justru dalam mendidik anak-anak, kita dulu jadi berperangai elok, nanti anak akan ikut. Kalau kita di rumah menjerit macam kingkong, mengamuk, tak jumpa barang, wah, anak kita pun macam kingkong ni, wah, macam gitu. Nah, itu ada satu cerita. Cerita ni saya dapat dari Datuk Siti Nurbahagia. Jadi puan-puan boleh faham kalau hujung ceritanya apa benda ya. Ada satu perempuan, makcik. Dia ni siang malam berfikir, macam mana aku nak ajar anak aku umur 2 tahun perempuan. Anak dia umur 2-3 tahun begitulah perempuan. Tapi cakap selalu cakap yang tak elok. Contoh kalau nak buang air kecil, dia akan menjerit, "Mak, nak kencing, nak kencing." Mak dia kata, "Kau ni buat malu mak betul lah. Mana boleh cakap situ tengah-tengah orang. Habis nak kencing nak cakap apa? Budak." Jadi mak dia cakap, "Kau kalau nak kencing kau cakap lah, kau nak nyanyi." Okey pak. Bila nak buang air kecil, "Mak nak nyanyi." Okey bawa. Carilah dia air masjid mana. Kalau pergi keduri ke pasar malam, "Mak nak nyanyi." Okey bawa pergi ke market. Mana-mana lah asal naik bar, "Mak nak nyanyi." Berhentilah share ke mana. Satu hari mak dia kena pergi kursus. Hantarlah anak dia duduk rumah nenek dia. Nenek rumah nenek dia belah-belah Kota Tinggi sana lah. Sekarang punya baru Kota Tinggi. Belah Pati ke mana, kampung makam pun dah tahu lah. Dia letak anak di sana. Malam tu tidur dengan nenek dia. Tengah malam pukul 1, cucu bangun nak buang air kecil. Bilik air kampung, no, kat luar, bukan dalam rumah. Tok, nak nyanyi. Dia kata, gila. 1 pagi nyanyi. Besok je lah. Budak ni takut, toilet jauh, tidurlah balik. Pukul 2 bangun. Tok, nak nyanyi. Dia kata, tidur. Baru pukul 3, "Tok, nak nyanyi. Dia tak boleh nak tahan agaknya. Tok kata, "Yalah, mai sini. Nyanyi kat telinga Tok." Kalau kau jangan marah orang. Ini cerita bukan saya, Datuk Siti Nurbahagia apa cerita. Sangat daripada dia lah. Semuanya tuan-tuan perempuan sekalian, dalam persoalan adabu ini saya tidaklah saya katakan kena galang sangat. Tidak sampai muatan pukul anak dera. Jangan ni musim-musim ada karamsi walia apa ni semua, jangan. Hanya telefon tiba-tiba susah kita. Sederhanalah. Ada satu orang, dia ni nak didik anak, kononnya nak buat garang. Memang saya tak nafi, didik anak dengan garang jadi. Tapi ada masa tak jadi. Mak bapak kita dulu, bapak kita lah khususnya garang dengan kita. Tapi dia punya garang ada hormat kita lagi. Kalau tuan-tuan nak buat garang anak zaman tom-tombak ni, dia lain sikit tuan-tuan. Budak-budak kita dia punya zaman tom-tombak, upin ipin, boy-boy ni dia lain sikit. Tak boleh kita, dia auta dia satu macam juga tuan-tuan. Kita dulu paling jauh kalau kita marah lari atas pokok sampai dia jauh. Duduk atas pokok tak nak makan sampai petang. Zaman sekarang tak boleh. Jadinya ada satu cerita, satu orang dia banggalah, kata, "Anak aku semua takut sama aku." "Macam mana kau buat?" "Aku tak buat apa-apa, aku jegil biji mata dia. Berhentilah buat jahat." Contoh dia kata, kan budak ada satu perangai. Kalau pergi rumah orang, kuih-kuih orang hidang ni, masa tu dah dia tunjuk ke bulu. Macam kat rumah tak ada krepek dia. Dia
kadang malu bawa rumah orang. Jadi dia kata aku ajar anak aku, dia baru nak pegang, pandang dia macam tu, dia letak balik. Dia takut. Orang kata, baguslah kau makan lah, ni skill kena mau ada lah. Satu lagi syok, dia kata kalau pergi supermarket, tolak troli kan, budak kan ada satu perangai. Bila kita tolak troli beli sayur ikan, masa tu lah dia capai coklat lah, komplit. Dia kata cok duit kan, ambil macam-macam. Dia kata aku anak aku baru pegang, pandang dia memang taruh balik. Wah, kata bagus betul lah kau. Tapi satu hari sudah terkena lah. Pergi semayang masjid, semayang zuhur tak ada orang, jadi ada imam, makmum tak ramai. Jadi dia datang dengan anak ni baru dalam 6-7 tahun begitulah. Semayang dah tak ada orang, lalai dua anak sekali jadi imam, jadi sof, jadi makmum, sof pertama, belakang imam. Bapak dia dengan anak dia, patutnya anak ke belakang, kalau dah tak ada orang, dia tarik anak dia ke depan. Semayang Allahu Akbar. Semayang zuhur, imam rukuk, Allahu Akbar. Imam iktidak, sami Allahu liman hamidah. Bila imam bangkit dari rukuk, dia punya kain plekat termasuk dalam punggung. Imam mau balik umrah, dia dah seminggu tak biasa pakai seluar dalam, jadi bila balik pun dia tak pakai. Bila dia rukuk, bangkit, lekat celah punggung. Anak dia bila tengok kain lekat, dia heran, dia tarik. Bapak dia marah, pandang anak dia. Anak dia takut masuk balik. Hancur. Ini cerita sanad saya. Tapi inilah dua saja saya buat contoh. Mau Nabi sebut ayuh ismu wa adamu wa yu'allimul kitaba wa sibah wa rimayah. Ajarlah anak kamu itu menulis, ajar anak kamu sibah berenang, rimayah memanah. Betul, hendaklah ajar, bagi makan anak kamu dari yang baik-baik. Yang terakhir, kahwinkanlah anak kamu kalau sampai masanya. Kalau tengok dia dah lain macam, dia kahwinkanlah tuan-tuan perempuan. Kahwin ada macam-macam cara. Nikah gantung boleh kalau nak menyelamatkan keadaan. Dulu mungkin aib, tapi kalau sekarang buat sajalah alang-alang kepala. Keluarga dia datang meminang, majlis bertunang itu kita langsung dengan nikah. Tapi jangan bagi duduk sekali lah. Kita benarkan dia duduk sekali, esok lepas daripada kenduri besar. Tapi kalau dalam tempoh bertunang tu dia pergi jumpa, naik motor, peluk-peluk, dah tak ada masalah sebab dah dinikah. Ini nikah gantung. Budaya ni belum ada. Di negara Arab dah banyak. Kalau perlu dilaksanakan kembali, di negara kita terpaksa dilakukan demi menyelamatkan suasana. Nikah khitbah ada, macam-macam lah disediakan di dalam kaedah fiqh. Semuanya ini kalau dapat kita buat, InsyaAllah segala masalah yang kita pandang sekeliling kita hari ini boleh dijadikan solusi kepada penyelesaian ini. Saya kira sekadar itu Tuan Fungsi. Saya beri semangat. Wallahualam.